Dah repair phone, tapi selamba je lari tak bayar. Itulah yang berlaku di kedai handphone apabila seorang lelaki India dengan tanpa rasa bersalahnya mengambil handphonenya dan berlalu pergi keluar tanpa membayar. Rakaman kejadian ini tular di media sosial dan membuatkan orang ramai yang melihatnya merasa marah dan geram. Menurut info dari owner kedai handphone tersebut, harga upah repair yang bernilai RM1,400 itu tidak dibayar oleh lelaki India tersebut. Lelaki India itu membelik-belik phone-nya kemudian berlalu pergi menaiki kereta. Kejadian yang berlaku begitu pantas itu membuatkan peniaga telefon itu seperti keliru dan tidak sempat mengejar lelaki India itu. Semoga penjahat ini dapat ditangkap dan diberikan pengajaran setimpal supaya perkara ini tidak sewenang-wenangnya berlaku lagi. Tekan butang subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan cerita fakta dan info yang tepat di dalam dan luar negara. Jangan lupa tonton video menarik lain juga ya.